Nak sikit? Mana boleh. Kenapa pula? Saya nak menyimpan lah. Menyimpan? Kat buku ni? Ya. Selalu orang menyimpan kat tabung. Kenapa menyimpan kat buku? Sebab buku ni untuk saya capai target. Saya nak beli kereta. Yang ni dia bagi menyimpan yang ni lah. Untuk 10k saving ni. Awak tahu tak? Dia bagi macam ni tau. Dia bagi macam ni lah. Januari sampailah bulan Disember ni, nampak? Lepas tu dia bagi macam ni lah. Ini nombor-nombor ni kalau awak simpan macam saya. Tadi saya dah simpan 200.5 ni. So bulan Mei saya dah clear dah. Saya dah menyimpan daripada Januari sampai Mei. Kalau nanti saya simpan sampai Disember nanti dah penuh ni, semua saya tick ni, saya dapat 10k. Wow. So tahun depan saya dah boleh keluarkan kereta. 10k je ke? 10K Yang lain lah. tak ada ke? Saya nak menyimpan 25k. Oh, 25k punya buku ada, tapi saya tak beli. 5k pun ada, 2,500 pun ada. Itu ikut awak lah kalau Ni. awak nak saving.